file ni. Lah, sempit lah. Biasa buat kerja. Tak ada ke penyelesaian untuk benda ni? Mestilah ada. Kita hari ni ada beli Prism Plus C340C dekat Shopee. Dan kena ingat, saya beli secara Shopee Pay Later kerana saya bukan orang kaya. Jadi, jom kita cek. Ada kat bawah. Jom kita unboxing Prism Plus C340C. Ultra wide 34 inci. Dan dia ada bagi dia punya stand. Dia punya adapter untuk on. Mestilah kena ada. Kita buka sikit. Okay, ini dia punya stand kaki. Dan ini adalah wire-wire kabel dia. So dia pakai kita ada HDMI, Type-C, plug untuk on, sambung. Dan ni ada skru untuk lekatkan monitor. Dan kita ada manual book yang di mana aku tak perlukan. Manual book untuk orang skema je. Anyway, jom kita pasang. Kita buang sampah ni merata-rata. Satu pembungkusan yang baik daripada kedai sebenarnya. Puas hati aku. Ini nak buat apa? Alah, tak payahlah balut-balut. Okey, kalau kau nampak tangan aku kotor atau jari aku kotor, maafkan aku sebab aku boleh lepas repair motor. Bukan bermakna daki aku ya, bukan. Tengok ni guys. Aku suka Prism ni sebab aku pernah lalu dekat IOI dan aku ternampak display kedai Prism. So aku tak tahu ni brand dari mana, aku tak peduli. Tapi aku dah baca review, orang kata okey. Dan sebenarnya aku beli benda ni, macam aku cakap, masalah aku tadi adalah aku perlukan lebih luas permukaan supaya kalau aku editing, aku dapat timeline yang lebih panjang. Kau akan faham nanti bila aku pasang. So ini should be macam biasa. Should be macam biasa, kita boleh putar dan celup. Betul tak? Aku terbalik pula. Alright. Bagaimana? Dia mesti kena hook ni. Alright. Bismillah. Yang mana wire dia? Sebab tu kita perlukan manual. Alright. Oh, nampaknya tak perlukan. Oh, ini mungkin skru tu untuk kalau kita nak masuk dekat mana-mana PC lain, dinding ke apa kan. So actually dia plug and play macam tu je. And inilah hasil dia. Kalau kita tengok dekat monitor Prism Plus ni, tengok atas dia sini. Tengok curve dia kat sini. Jadi kepala kita tak akan pusing banyak ke kiri ke kanan semasa editing, okey. Lepas tu pula monitor ni dipercayai keluasan dia adalah ultra wide HD. Ini dia Prism Plus. Jom kita pasang Prism Plus. Okey, sekarang kita dah set up. Nampak ni bagaimana perjalanan dia. Dia luas dekat sini. Apa kata kita rapat sikit? Jom. Okey, kalau kau tengok dekat sini, nampak? Dia punya time frame ni lebih luas. Kita boleh stretch lagi. So kalau editing ni tak perlulah nak zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Okey, dia macam ni je. Dan tak perlu macam ni. Dan best dia, kalau kepala korang ni sakit, dia boleh naik atas, dia boleh jib up and jib down, dan dia boleh tilt up dan tilt down. Okey, so ikut kat mana korang, tak adalah pening kepala nak tengok begini, korang boleh rendahkan dia dan tilt up sikit. Ya, ini satu posture yang baik untuk edit dia sebenarnya. Okey, untuk Prism Plus 340C Pro ni, dia punya screen size adalah 32 inci dan dia adalah ultra wide quad HD.
Maksudnya dia punya resolution dia adalah 3440 darab 1440. Maksudnya dia meluas dan melebar. So macam saya cakap, ia sesuai untuk orang editing macam saya, supaya saya tak toleh kepala kiri kerana sampai kepala saya nak rasa putus ataupun main game mungkin. Jadi ini dah menyelesaikan masalah saya yang tadi sempit-sempit tu. Jadi ini penyelesaian untuk saya. Okey guys, kalau kita perasan kat sini, ini adalah wire HDMI dia, di mana saya dah plug. Dan sini ada Type-C punya wire, boleh cucuk. Maybe dekat laptop atau PC korang ada Type-C punya kabel. So kalau korang nak ada extension punya monitor, korang boleh guna Type-C. Dan ini kita ada USB. Saya tak cerita tadi dan saya tak try lagi, tapi saya rasa USB ni boleh masuk apa-apa. Maksudnya kalau nak tengok video dekat daripada pendrive ke, boleh cucuk ataupun hard disk. Itu saya fikirlah. Kalau salah, betulkan saya. Jadi semuanya dah moden dan dimudahkan. Jadi dah tak payah pening-pening dah. Dan ni button apa ni? Sound Okey, audio untuk speaker out biasanya. Prism Plus datang dalam banyak version. Dia ada yang ada speaker kat sini. Tapi saya beli yang tak ada speaker sebab saya mengharapkan monitor ni. Monitor ni daripada Yamaha. Best dia monitor ni, secara generalnya, dia ni kalau kau edit lagu atau edit suara, dia akan jujur. Dia tak ada satu frekuensi yang akan sedapkan lagu tu. Kalau suara kau teruk, dia cakap teruk. Sebab tu kita edit pakai monitor. Hampir banyak frekuensi kita boleh dapat dengar. Jadi inilah monitor Yamaha. Sebab tu banyak orang edit audio, sound dia pakai ni. Tiba-tiba kita review monitor speaker Yamaha. Okey, kita boleh set dia punya output level ya. Alright. Jadi kalau kita perasan, ini sebenarnya kalau bagi mana tak tahu apa benda dua pump ni, ini adalah bass. Okey. Dan ini adalah treble. Maknanya bunyi bass keluar daripada sini, bunyi treble keluar di sini. Tapi seeloknya kalau orang biasa buat music atau betul-betul serius dalam audio, dia akan separatekan bass dengan treble, tak dalam satu. Supaya bunyi dia akan separate sound, tak sama. Sebab ni ada vibration, dia kacau juga sikit-sikit. But ini untuk scope saya punya editing, okey lah. Jadi jangan risau kalau workstation saya tak berapa nak cantik. Saya akan cantikkan kemudian. Yang penting saya dah capai matlamat saya, iaitu untuk edit pada kawasan yang luas. Tengok guys. Kalau korang perasan dalam video ni, saya tak explain secara teknikalnya apa hertz lah, apa ni semua. Saya lebih cerita kepada user experience dan cerita kepada general user yang just nak plug and play, nak get the job done. Okey, apa-apa pun kalau kau nak dapatkan produk ni, Prism Plus C340C ni, boleh klik link dekat bawah. Sebab saya beli pun guna Shopee Pay Later, 3 kali bayar tau. Okey guys, tadi aku cerita pasal monitor ni kan, Yamaha ni. Tapi kadang-kadang aku edit malam-malam, tak naklah bising gedang-gedung kan. Jadi ada penyelesaian dia juga. Aku ada headphone Beyerdynamic DT770 Pro dan dia 80 ohm dia punya ni. So bila 80 ohm ni, kita memang kena pakai preamp untuk kuatkan dia punya bunyi. Dan ini adalah Focusrite Scarlett 2i2. Ini aku dah beli lama. Tapi kalau kau nak beli, jangan risau, kat Shopee pun ada. Dia model lebih baru, generation berapa aku tak ingat. Ambil dapat sikit. Okey, inilah Focusrite 2i2 Scarlett. Ini version lama gila. Tapi dekat Shopee pun ada version lebih baru, generation berapa aku tak ingat. Headphone ni mesti connected dengan preamp sebab dia nak ada kuatkan lagi bunyi. Kalau korang cocok biasa je, contoh ni, korang ambil kan, cocok dekat phone ke mana-mana ke, memang tak dengar. Susah tak dengar. Sebab ohm dia tinggi, 80 ohm. Jadi point aku kat sini, benda ni pun dia akan beritahu bahawa kau punya audio tu sedap atau tak sedap at his best. Dan aku akan pakai ni pada waktu malam bila aku edit supaya tak mengganggu kesejahteraan neighborhood. Borak pasal ni juga, aku ada mic. Ini Shure SM7B. Ini typically kalau kau tengok dekat Hot FM atau konti-konti radio banyak pakai. Dan aku ada mic ni yang dah berumur berapa tahun dah aku tak ingat. Maybe dalam 8 tahun ke 7 tahun ke. Tak ingat lah. Maybe yelah lebih kurang 8 tahun lah. Jangan risau, kat Shopee pun ada. Boleh beli kat Shopee, tengok ni. So di belakang dia ni kita boleh set up punya roll off ni untuk dia punya frekuensi. Contoh kau nak reject low frekuensi, boleh naik atau turun. Ataupun ambil dia punya high end dia, boleh naikkan. Tapi aku ambil set up macam ni dan aku selalu edit kat post je, tak ada masalah. Ini dipercayai Michael Jackson pernah gunakan untuk dia punya recording lagu. Tapi aku tak berapa pasti pasal tu. Maybe aku salah. Anyway, kalau kau nak beli produk-produk ni semua, korang boleh beli dekat Shopee dan klik link di bawah. Benda ni aku dah pakai lama, jadi korang bolehlah percaya sikit kalau kau nak guna benda-benda ni. Jangan takut, boleh klik link kat bawah untuk permulaan buat editing secara serius sikit. Okay, bye.